Ada suami dia pergi kerja, dia tak bawa handphone. Dia fokus kepada kerja dia, sebab tu cepat naik pangkat. Orang naik pangkat ni setahun-setahun, dia naik pangkat ni sebulan-sebulan. Cepat sungguh. Kan? Awal tahun masuk kerja. Ujung tahun manager terus. Siapa jadi macam tu? Hang bawa selalu. Tak pasang lah. CCTV orang pasang. Main game pula sambil kerja, main game. Kawan ni buat kerja sungguh, pilih awal. Balik lambat. Manager kata lah, ni aku kerja lah, jadi aku. Dosalah si isteri itu dan tiada diterima amalannya itu. Allah tak terima amalan isteri yang tidak taat kepada suami dia. Antara dia yang tidak minta izin kepada suami dia. Sedangkan banyak hadis-hadis, kita ambil contoh hadis Imam Bukhari daripada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih. Tak halal, maksudnya haram. Puasa dah dosa haram pula. Dan lawan kepada halal itu haram. Tidak halal isteri yang puasa sedangkan suami dia ada. Suami ada, suami tak ada, Ustaz, minta izin macam mana? Tak apalah. Doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati suami yang tak ada tu. Yang ada kena habaq. Illa biizni, melainkan dengan izin suami. Hadis ni sahih. Yang nombor 4 ni boleh buat hujah sungguh. Buat puasa sunat, minta izin. Kalau sama-sama faham, sama-sama nak buat, Masya Allah. Alhamdulillah. Berseri-serilah rumah tangga mereka. Sama puasa, sama tak puasa. Tapi yang wajib jangan buat mainan. Kemudian, yang kelima, tiada harus bagi perempuan itu memberi sesuatu daripada rumahnya melainkan dengan izin suami dia. Nak bagi sesuatu yang ada kat rumah, kena habaq dulu, minta izin dulu ke, ataupun masa nak bagi, tak habaq apa, habaq dulu, telefon, kontak dia dulu. Kalau rasa macam ganggu, hantar mesej sampai dia jawab. Jangan duk hantar mandai-mandai lepas pada tu. Sebab apa? Sebab nak bagi sesuatu yang ada di rumah, kecuali kalau yang kita nak bagi tu ianya boleh rosak. Yang tu tak perlulah minta izin, insya-Allah. Boleh rosak ke, nak tunggu suami balik, dia memang tak angkat. Handphone dia memang dia tak angkat. Nak angkat apa, memang dia tak bawa. Ada suami dia pergi kerja, dia tak bawa handphone. Dia fokus kepada kerja dia, sebab tu cepat naik pangkat. Orang naik pangkat ni setahun-setahun, dia naik pangkat ni sebulan-sebulan. Cepat sungguh. Awal tahun masuk kerja. Ujung tahun manager terus. Siapa jadi macam tu? Hang bawa selalu. Tak pasang lah. CCTV orang pasang. Main game pula sambil kerja, main game. Kawan ni buat kerja sungguh, pilih awal. Balik lambat. Manager kata lah, ni aku kerja lah, jadi aku. Contohlah tu, kan jadi macam tu, bagus sungguh. Tapi kalau suatu itu boleh rosak, seperti apa? Nasi lemak banyak sungguh beli nasi lemak banyak, siapa nak ada tu? Anak-anak dah tak ada semua, balik dah sekolah pergi asrama ke atau masing rumah. Takut yang tu rosak, maka boleh bagi cucuk. Ataupun buah pisang. Pisang banyak sungguh, nampak ni kuih nak lembek ke apa ke.
Tapi rasa nak ramai buat cok kodok pun tak apa nak jadi dah. Oh, yang tu pun tak usah bagi ke orang. Teruk sungguh. Teruk sungguh sampai kita tak gamak nak makan tu nak bagi ke orang. Buah pisang contoh, durian, pelam, kan? Suami pula nak minta izin ke mana? 2 minggu. Kursus 2 minggu. Tapi kalau kata dekat-dekat nak masak, kawan nak balik sekali pukul 6, tu jangan bagi. Memang dia marah punya, mesti confirm punya. Ni abang tengok-tengok dia kuih duk kuning dah abang, saya bagi. Antau dah aku nak balik pukul apa? Kira jadi pasal ya. Yang buat macam tu. Kecuali kalau tak tahu nak balik bila, dia kata mungkin paling cepat pun seminggu. Contoh jenis tu bagilah. Jenis makanan yang mudah rosak. Ustaz dia keluar Ustaz, ikut jamaah Ustaz setahun. Saya bagilah Ustaz. Bagi apa? Kosyen, TV, peti air. Hang tunggu dia balik. Hang tunggu lah. Aku nampak dah apa akan berlaku. Pas setahun tu balik seronok jihad dah. Balik-balik. Masuk rumah cerah. Apa pun tak ada. Apa hukum dia? Haram. Ni yang kita sebut ni. Kecuali makanan yang basah, makanan yang kering, simpan elok-elok, kan? Buh dalam bekas dia yang khusus atau tak khusus ke, kita pandai simpan beras, gula ke, garam apa semua. Yang tu bukan jenis yang disebut sebagai makanan yang basah. Kecuali makanan yang basah, maksudnya yang mudah rosak, yang dikhawatiri akan rosak, maka harus bagi perempuan itu memberikannya kepada seorang tanpa keizinan suami dia. Yang tu boleh bagi. Kalau bagi yang elok-elok, maka tadi kita dah sebut hukum dia haram. Jangan bagi. Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi, maka jangan memberi apa-apa pemberian disebut dalam kitab yang sama tadi disebut Bukhari-nya, hadis sahih Bukhari, an ghairi amrihi, selain daripada suruhan dia. Kalau dia suruh bagi, yang tu kita bagi. Atau kita minta izin dulu, dia kata boleh, yang tu kita bagi. Tapi kalau tak minta izin, dia pun tak kata apa, tak boleh. Kecuali kita dah sebut tadi, makanan yang mudah rosak. Jika ia berbuatnya, misalnya suaminya mendapat pahala dan perempuan itu berdosa. Apa dia? Barang suami yang masih boleh diguna pakai ataupun tak guna dah Ustaz. Tak guna Ustaz. Lama dah saya kahwin dengan dia, dia duk kata lama dah duduk dengan dia pun. Daripada Tok Wan dia simpan daripada dia kecil sampai dia kahwin. Saya Ustaz jadi isteri dia, tak pernah guna pun barang tu. Itu boleh bagi tak? Tak boleh. Kan? Pasal apa? Lagi lama, lagi mahal. Suami dia suka simpan barang antik. Kan? Tak boleh bagi yang tu. Abang, saya bagilah yang tu abang. Kita pun tak guna. Abang tengok ni. Ni TV kita ni, abang dah tengok handset TV pun tak buka. Tu TV lama tu saya bagi ke orang. TV lama yang ada penutup macam ni, yang boleh kunci tu. Jangan main tu. Orang cari TV lama tu. Nak angkat tu 4-5 orang. Petak macam tu. Saya pernah tu, dulu saya kecil tu ada TV tu. Dia ada apa? Dia ada pintu. Tu ada kawan tu
Ada. Tapi dia susun baju. Dia jadi lemari baju. Kan? Dia tebuk ke atas macam mana. Tata tengok, ni apa ni, cerita baju. Bukan cerita baju. Jadi lemari baju. Apa cantik tak? Yang tu kalau bagi kena. Orang simpan tu. Barang-barang antik. Boleh tak? Tak boleh. Kan? Jadi artinya, bukan alasan kata tak guna dah saya boleh bagi, tak boleh. Itu macam mana Ustaz? Tanya dia lah. Suami tu. Abang tengok mana-mana yang abang rasa macam saya boleh bagi kat siapa, abang tunjuk. Itu cara dia. Tapi kalau yang kita sebut tadi tu, makanan yang mudah rosak, itu tidak perlu kepada keizinan suami. Kalau si isteri tu buat juga, bagi barang-barang yang bukan makanan rosak tu tadi, yang boleh rosak bukan rosak jangan bagi ke orang. Ayam tak mau makan. Kan? Ingat ayam bodoh. Ingat kucing bodoh. Dia main dia cium, dia tak boleh makan ni. Kucing kata, makan ni sakit perut. Kucing tak mau. Dia apa lagi? Lembu, kambing tak mau. Yang tu kita bagi ke orang. Datang pun tak mau. Maka kalau dia bagi suatu yang rosak ke orang, dosa juga. Dosa menghina orang. Menghina orang. Ni rosak boleh bagi, rosak jangan bagi. Yang bagus kalau kita nak bagi, yang paling kita suka. Yang tu istimewa sungguh pahala dia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang kita mau sangat, yang kita sayang sangat, yang tu kalau bagi ya Allah, pahala tak tahu, Allah saja yang tahu berapa dia nak bagi. Tak ada ganjaran yang tertentu atas pemberian suatu yang kita paling sayang, paling suka terbagi ke orang.